tentang solat. Jadi perlu kita kena bersungguh-sungguh. Jadi ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan ibadah serta kewajipan supaya sentiasa melaksanakan. Jadi dalam ayat ini dalam surah Al-Zariyat ayat yang ke-56 ini, ada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan atau menjelaskan tentang kemuliaan ibadah serta kewajipan untuk kita sentiasa melaksanakannya. Jadi inilah kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dan amanah yang paling besar. Jadi dengan keyakinan kita, iaitu dengan keimanan kita kepada Allah dan dengan rukun iman, keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhirat dan kepada qada dan qadar, maka kita menzahirkan, kita menunjukkan keimanan itu dengan apa? Dengan jawarih, dengan tubuh badan kita. Bila kita beriman kepada Allah, kita bercakap dengan percakapan yang elok, kita mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan haji, membaca Al-Quran dan segala-galanya. Jadi akan lahirlah